Okay guys, hari tu aku ada buat video pasal gam tulang dan ramai yang tanya soalan-soalan, adakah ianya selamat? Adakah dah sampai kat Malaysia teknologi gam tulang ni? Adakah ada apa-apa sebarang komplikasi pakai ni? Adakah tulang sembuh sepenuhnya? Dan banyak lagi soalan. So kita akan jawab dalam video ni. So gam tulang ni dia menggunakan oyster dan ianya terbukti selamat untuk digunakan. So bila gam ni diguna kepada 150 orang yang dicuba, alhamdulillah keputusannya sangat memberangsangkan. Tulang dia bercantum sepenuhnya dan isi kandungan gam diserap oleh badan dan keluar melalui memuai besar, memuai kecil. Semua tu, sisa tu akan keluar kat situ. Dia tak ada menyebabkan apa-apa masalah kepada organ dalaman badan. Setakat ni lah yang kajian yang dilakukan oleh saintis di negeri China. So basically selamat, berkesan, dan tulang yang mengguna pakai gam ni bercantum sepenuhnya tanpa sebarang komplikasi. So tulang tu bercantum dan dia boleh pulih, boleh bergerak balik macam biasa, macam tak pernah patah. So penemuan ni sangat-sangat menarik. Kita harapkan agar teknologi ni sampai kat Malaysia cepatnya dan kita boleh rawat semua pesakit-pesakit yang patah ni dengan lebih terbaik lah. Di samping tu, dengan teknologi gam tulang ni, kita dapat elakkan pembedahan yang memasukkan besi, plate dan sebagainya lah. So dengan just suntik je dekat tempat yang patah tu, tulang tu akan bercantum. Biasanya kita akan review lah jenis patah yang macam mana yang sesuai. Sebab patah ni ada banyak jenis. Ada patah terbuka, ada patah yang tertutup. So nanti bila teknologi ni dah sampai Malaysia, orang yang patah tulang ada peluang untuk memilih sama ada perlu pembedahan ataupun just cucuk untuk cantumkan tulang. Yang mana korang akan pilih?